given the public key Zn equals to 71329. So ini adalah Z, ini adalah N. Z kita 713, N kita 29. So untuk encryption, apa yang korang kena ingat, C kita cheaper equals to AN mod Z. Z kita equals to PQ. Tapi dalam soalan ni dia tak ada bagi tahu, so kita boleh ignore. So and then kita cari yang ni dulu. So C kita adalah A kita 333, N kita 29, mod Z kita 713. Jadi 333 29 kita kena jadikan dia in binary code. So 1 2 4 8 16 32 64 128 256 and so on. So 29 adalah 333 kuasa 1 darab 333 kuasa 4 darab 333 kuasa 8 darab 333 kuasa 16. 1 campur 4 5, 5 campur 8 13, 13 campur 16 29. Jadi kita kena cari each value ni dan ni. Okay, so step pertama 333 kuasa 2 mod 713. So 3332 tu kembangkan dapat 110889 mod 713. Tekan kalkulator, dapat remainder dia 374. Untuk 333 kuasa 4 pula mod 713 sama dengan 333 kuasa 2 kuasa 2 mod 713. So yang ni adalah kita punya yang ni. So kita punya jawapan untuk 333 kuasa 2 adalah 374. So kita boleh gantikan. So 374 kuasa 2 mod 713. Kembangkan 374 kuasa 2 tu dapat 139 876 mod 713. Tekan kalkulator, dapat remainder 128. Next 333 kuasa 8 mod 713 sama dengan 3334 kuasa 2 4 darab 2 8 mod 713. So yang ni adalah yang ni. Jadi kita boleh ganti 128 kuasa 2 mod 713. So kembangkan 128 kuasa 2, kita akan dapat 16384 mod 713. Tekan kalkulator, dapat remainder 698. Okay, last 333 kuasa 16 mod 713 sama dengan 333 kuasa 8 darab 2 kuasa 2 8 darab 2 16 mod 713. Ganti dulu 338 dengan yang ni 698 kuasa 2 mod 713. Kembangkan 698 kuasa 2 dapat 487204 mod 713.
Tekan kalkulator, dapat remainder kita 225. Okey, so kalau kita nak tulis balik 333 kuasa 2 mod 713 kita adalah 374. 333 kuasa 4 mod 713 kita 128. 333 kuasa 8 mod 713 kita adalah 698. 333 16 mod 713 kita adalah 225. Jadi kat sini kita tak boleh buat A, kita tak boleh buat 333 29 sama dengan 333 yang macam ni. Lepas tu terus isi dengan dia punya jawab, dia punya nilai. Tak boleh. Sepatutnya boleh, tapi tak boleh. Kenapa? Sebab nombor dia nanti akan jadi terlalu besar. Jadi kalau korang tekan kalkulator, mungkin akan ada error. So kita buat sikit-sikit dulu. So saya akan buat 333 kuasa 24 dulu mod 713 sama dengan 333 kuasa 16 darab dengan 333 kuasa 8 mod 713. So kita boleh gantikan nilai yang ni dengan yang ni. Jadi kalau kita gantikan 333 kuasa 16 kita 225 darab 698 mod 713. So darab kita akan dapat 15750 mod 173 sama dengan 190. Lepas tu kita buat 33324, kita buat 33328. Kita campurkan sikit-sikit supaya nombor dia tak terlalu besar. So 333 2 kuasa 24 darab dengan 333 kuasa 4. So 24 campur 4 8 mod 713. Kita gantikan dengan nilai tadi 109 dengan yang ni 190 darab 333 kuasa 4 kita 128 mod 713. So kembang darab akan dapat 24320 mod 713 sama dengan 78. Kita cari remainder dia dapat 78. Okay, last 333 29 daripada 333 kuasa 28 darab 333 kuasa 1 mod 713. Kita darab 333 yang ni adalah nilai dia yang ni. So 378 darab 333 mod 713 darab 78 darab 333 dapat 25974 mod 713. Tekan kalkulator, cari remainder, darab 306. Jadi C kita adalah 33329 mod 713 kita sama dengan 306.